Sejak diumumkan ketika Jump Fest dulu, ramai peminat One Piece memang dah ternanti-nanti projek remake terbaru daripada Wit Studio yang diberi nama The One Piece. Selepas lebih setahun lebih sunyi tanpa banyak perkembangan besar, akhirnya pada 5 Mei 2026, pihak Netflix dan akaun rasmi anime tersebut di X mengesahkan beberapa info penting yang terus buat fandom One Piece meletup. Antaranya adalah tarikh tayangan rasmi, jumlah episod dan juga pacing anime yang nampaknya jauh lebih baik berbanding anime lama keluaran Toei Animation. Menurut pengumuman rasmi itu, anime remake The One Piece akan mula ditayangkan pada Februari 2027 secara eksklusif di Netflix. Ini bermaksud projek tersebut sudah diberikan lebih 2 tahun masa produksi penuh. Kalau ikut standard industri anime sekarang, tempoh macam ni memang sangat sihat. Lagi-lagi bila yang handle projek ni adalah Wit Studio sendiri, studio yang terkenal dengan kualiti animasi luar biasa dalam anime seperti Attack on Titan musim awal dan Spy X Family. Jadi ramai peminat yakin remake ini memang sedang dibangunkan dengan penuh teliti. Apa yang lebih menarik, CEO Wit Studio sendiri iaitu Josh Wada ada menjelaskan kenapa remake ini diwujudkan. Menurut beliau, idea asal datang daripada pencipta One Piece sendiri iaitu Ichiro Oda. Oda sedar anime One Piece lama sudah terlalu panjang dan bermula sejak era animasi lama. Disebabkan itu, ramai generasi baru susah untuk masuk dan menikmati siri tersebut kerana visual dan pacing yang agak ketinggalan berbanding anime moden sekarang. Jadi remake ini dibuat supaya generasi baru boleh menikmati pengembaraan Luffy dari awal dengan visual moden, pacing lebih kemas dan pengalaman yang lebih segar. Untuk musim pertama nanti, The One Piece disahkan akan mempunyai hanya 7 episod sahaja. Tapi jangan risau sebab setiap episod akan jadi jauh lebih panjang daripada episod anime biasa. Keseluruhan runtime musim pertama ini dikatakan sekitar 300 minit. Maknanya setiap episod akan berdurasi lebih kurang 42 minit ke atas. Kalau dibandingkan dengan episod anime biasa yang cuma sekitar 20 hingga 24 minit, episod remake ini memang hampir 2 kali ganda lebih panjang. Netflix juga memilih untuk melepaskan kesemua episod sekaligus ikut gaya tradisional platform streaming mereka. Perkara ini sebenarnya bercampur reaksi daripada peminat. Ada yang suka sebab boleh binge watch terus tanpa tunggu mingguan. Ada juga yang rasa hype mingguan akan hilang sebab semua episod keluar serentak. Namun begitu, ramai masih boleh terima keputusan ini kerana fokus utama mereka sekarang adalah kualiti animasi dan storytelling. Dari segi jalan cerita pula, musim pertama remake ini akan mengadaptasi sekitar 50 chapter awal manga One Piece. Ini bermaksud cerita akan bermula dari kisah kecil Luffy bersama Shanks, bagaimana dia mendapatkan kuasa Gomu Gomu no Mi, kemudian pengembaraan awalnya sebagai lanun, arc seperti Shell's Town, Orange Town menentang Buggy, Shirap Village dan sebahagian awal Barati juga akan dimasukkan. Musim pertama dijangka berakhir sekitar saat Luffy bertemu Sanji. Ramai peminat sebenarnya paling teruja dengan pacing anime ini. Selama bertahun-tahun anime One Piece keluaran Toei sering dikritik kerana pacing yang terlalu perlahan. Kadang-kadang satu chapter manga boleh dijadikan satu episod penuh. Malah ada episod yang memanjangkan adegan terlalu lama semata-mata untuk mengelakkan anime mengejar manga. Disebabkan itu, ramai peminat baru rasa susah nak mula tengok anime One Piece kerana jumlah episod yang terlalu banyak dan jalan cerita yang kadang-kadang terasa lambat. Namun remake oleh Wit Studio ini nampaknya cuba menyelesaikan masalah tersebut. Berdasarkan info rasmi, anime ini akan mengadaptasi sekitar 7 chapter manga untuk setiap episod panjang mereka. Kalau dipecahkan ikut format episod anime biasa, 20 minit. Ia bersamaan sekitar 3 hingga 4 chapter setiap episod dan itulah pacing yang dianggap paling ideal oleh ramai peminat anime. Tak terlalu laju sampai buang detail penting dan tak terlalu perlahan sampai terasa bosan. Sebab itulah ramai melihat The One Piece bukan sekadar remake biasa, tetapi peluang kedua untuk memperkenalkan One Piece kepada generasi moden. Animasi berkualiti tinggi, pacing yang lebih kemas serta produksi yang nampaknya sangat serius, anime ini berpotensi menjadi antara projek anime terbesar dalam beberapa tahun akan datang. Buat masa sekarang, belum ada pengumuman rasmi mengenai musim kedua, tapi kalau melihat tahap produksi yang tinggi ini, besar kemungkinan setiap musim akan mengambil masa sekurang-kurangnya setahun atau lebih untuk disiapkan. Walaupun lama, kebanyakan peminat nampaknya sanggup menunggu asalkan hasil akhirnya benar-benar berkualiti dan mampu mengangkat semula pengembaraan Monkey D. Luffy dalam versi terbaik yang pernah dihasilkan. So guys, what do you think berkenaan dengan video kali ini? Apa pandangan korang dan harapan korang untuk Wit Studio punya animation nanti? Please leave your thought di ruangan komen kat bawah. So I guess that's all lah untuk perkongsian kita pada kali ini. See you guys in the next content, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi